Assalamualaikum. Hari ni Bella berada di site Buluh Poh. First kali Bella nak ucap tahniah kepada Kak Ani. Apa perasaan Kak Ani bila rumah Kak Ani ni siap? Terima kasihlah kepada pihak LK Properties. Impian Kak Ani lah untuk mendapatkan rumah ni jadi telah berjaya. Kak Ani duduk tengok-tengok dalam TikTok tu, jadi dalam banyak-banyak tengok tu rasa terpikat lah dengan tawara yang diberikan oleh pihak LK Properties ni. Bella tahu Kak Ani ambil package harga berapa rumah ni? Package harga 38,000. Kemudian Kak Ani ambil ni kira package yang kedua lah. Yang harga dia nya dalam 45,900 gitu lah. RM999. Dari 1 sampai 10, berapa rate Kak Ani nak bagi untuk rumah ni? Jadi Kak Ani berpuas hati dan Kak Ani bagi rate dia dalam 8. Recommend tak kepada kawan-kawan Kak Ani, ke ahli keluarga Kak Ani untuk buat bina rumah atas tanah sendiri bersama LK Properties? Kak Ani akan syorkan lah untuk cari LK Properties. Terima kasih Kak Ani kerana memberi kerjasama hari ini. Sama-sama. Alhamdulillah.